Ile deposit, tak payah deposit, push your deposit, no deposit. Aneh, தம்பி, அப்பா, அம்மா, வணக்கம். என் பெயர் Lucas. Okey, salam sejahtera. Ramai customer yang nak buat permohonan akan tanya saya, Lucas, perlu tak deposit? Masa pinjam ni perlu tak bayar apa-apa deposit tak? Okey, sekarang bukan beli kereta, bukan beli rumah ataupun beli motor. So memang tidak perlu apa-apa deposit dia. Bukan nak letak deposit 10% ke 5% ke, langsung tidak perlu. Okey, kalau buat pinjaman memang tak perlu bayar apa-apa deposit. Okey, yang suruh bayar deposit tu kebanyakan itu scammer. Okey, ini taktik atau hela yang dipakai oleh scammer untuk tipu you punya duit lah. Okey, dia nak suruh you banking bagi dia dulu, lepas tu dia hilang. Dia hilang macam tu. Pinjaman tak dapat, tapi duit you banking bagi dia hilang. Okey, orang pun sudah hilang. Apa boleh buat? So kalau buat pinjaman, kena cari yang berlesen ataupun yang dijamin lah. Okey, jangan cari apa-apa yang dekat online, nak perlu bayar deposit dulu. Itu memang semua tipu ria. Jangan pergi percaya. Okey, kalau ada nak buat pinjaman, boleh terus kontak dekat saya ataupun dekat link bio. Okey, terima kasih. Nandri. Okey.